Hello semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dekat channel YouTube ni. Dah lama kita tak bersiaran. So sekarang ni kita nak buat cooking. Hari ni kita nak makan apa? Rasa hari ni kita nak makan ringkas je. So kalau nak tahu apa, jom kita tengok sampai habis. Alah, lupa. Patutnya pecah telur dulu. Aduh. Minyak tengah bersih lagi. Pecah telur dulu patutnya. Lepas tu ambil yang tadi kita dah buat macam ni. Dah lama tak makan lauk macam ni. Ambil kicap kan. Kicap kipas. Kicap hal lah. Ini yang kicap, antara yang kicap paling sedap sekali. Biasa aku makan lah. Memang sur lah. Okay, lepas tu kita ambil telur 2 biji. Biasa kan dia kan macam jenis kembal, tak payahlah nak pakai apa. Kita pakai yang asas biasa je, apa yang kita kena godak dia, tuangkan aja. Nampak tu kembang cantik. Cantik tu bak tu, tapi ada angin sikit. Tak nampak lah apinya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita makan lauk yang ringkas, yang simple je. Macam ni lah, ikan gelama masin, telur dadah, nasi putih. Lepas tu kena pula dengan air sejuk, air sangkuit macam ni kat luar kan. Untuk bawang ni tak perlu letak garam, perasa semua tak payah. Cukup je origin ikan masin tu dah masin dah.